Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Baik, kita hari ini bermulalah perjalanan kita daripada Teluk Intan menuju ke, insyaAllah kita akan explore Thailand dalam masa beberapa hari. Jadi insyaAllah saya akan bawakan kepada anda footage ataupun video-video sepanjang perjalanan kita akan kongsikan bersama. Jadi sekarang ni saya baru sahaja bergerak daripada Teluk Intan. Jam sekarang pukul 7.58 pagi. Lewat sedikit lah daripada jangkaan. Tadi saya jangka nak gerak dalam pukul 7 pagi, tapi berlaku sedikit kelewatan lah. So kita akan bergerak lebih kurang sekarang ni pukul 8 pagi. Saya akan melalui WCE. So pagi ni kita akan gerak santai saja menuju ke Bukit Kayu Hitam border, dan kemudian kita akan drive masuk. Plan asalnya kita nak duduk dekat Danau, tapi semalam fikir macam dekat sangat lah pula, so kita nak duduk kat Patalong. Lepas tu bila kita kat Patalong, nak tidur Patalong tu macam dekat sangat juga. So kita target hari ni kita nak sampai Chumphon. So kita tengok macam mana semalam. So semalam saya dah booking dah hotel dekat Danau, sebab kat Agoda semua full. So saya booking je. Tapi kita akan tengok hari ni, kalau kata kita sempat sampai Chumphon, so kita akan cancelkan lah hotel tersebut. Okay, so let's go. Kita akan naik WCE InsyaAllah. Alhamdulillah, so kita dah berjaya masuk ke Highway Utara Selatan. Jam sekarang menunjukkan pukul 9 suku pagi. So kita ambil masa lebih kurang sejam suku lah untuk lepas daripada Teluk Intan menuju ke Cakap Jering. So sekarang ni kita dah masuk Cakap Jering. Alhamdulillah tadi jalan lancar, seperti yang anda tengok tadi lah. So kita harapkan Highway Utara Selatan hari ni pun akan lancar, dan kita harapkan supaya perjalanan kita target kita nak refuel dekat Juru. So kita ada minyak kita lebih kurang dalam setengah tank lagi. Biasa kita isi kat Juru sampai lah. So daripada situ kita akan sukat minyak kita boleh pergi setakat mana, dan kemudian untuk next refuel kita akan based on kilometer tu lah. Tapi dekat Siam ni kita tak risau sangat, sebab sesi minyak dia banyak. Dekat Malaysia ni jauh-jauh sikit lah. So kat sini kita boleh speed. Okay, so jom kita teruskan ke Juru insyaAllah. Okay, Alhamdulillah. So sekarang jam menunjukkan 9.47 pagi. Sedikit awal daripada jangkaan kita tadi. Kita target sampai ke Juru ni lebih kurang dalam 10.30 pagi. So sekarang baru 9.47. So kita ada masa sikit lah untuk kita berehat. Sekarang ni kalau tengok minyak dah tinggal 52 km je range dia. So kita kena isi lah. Maksudnya selepas ini setiap perjalanan kita akan target daripada Teluk Intan ke Penang. Sekejap lagi saya tengok berapa jarak dia. So itulah jarak maksimum yang kita boleh pergi dengan muatan motor saya ni, dan juga berat. Saya rasa mungkin sebab berat lah. Saya pun dah 100 kilo lebih sikit barang lagi kan. Lepas tu pakai pula exhaust bukan exhaust standard kan. Jadi saya rasa itu sebab, antara sebab fuel consumption saya agak tinggi. Tapi yelah, tak apalah, nak buat macam mana kan. So cabaran dia adalah apabila berada di Thailand ni minyaknya mahal. So minyak dia lebih kurang dalam RM3.5. Macam kita punya minyak RON 97. Lebih kurang. So itulah cabaran dia kalau berada di Thailand ni. So bajet untuk minyak tu memang akan tinggi. So apa-apa pun kita pergi isi minyak dululah. Alright, let's go. Okay, so Alhamdulillah kita berada dekat Juru sekarang, Petronas Juru. Sekarang ni kita refuel dulu. Inilah rupa bentuk motor kita. Tak sempat ambil lagi kan.
So ada beg, ada barang-barang kiri kanan. Kemudian kita dekat Petronas Guru sekarang. So kita refuel. Jam sekarang pukul 10.07. Kalau lebih kurang 10 suku kita gerak. 10 suku kita gerak, kita akan terus ke Bukit Kayu Hitam. Kalau ikutkan map Kalau ikutkan map daripada sini kita terus ke Petronas Changlun. Okay, so 142 kilo. So kita boleh terus sampai lah insyaAllah. Sampai Changlun kita refuel sekali lagi, dan kemudian kita akan terus masuk ke border. So kita target lebih kurang dalam kalau ikutkan map ni 3 jam nak sampai 140 kilo, tapi rasa tak kot kan. So kita akan terus sampai ke border, kita akan terus masuk beratur lah macam mana pun, sebab kita target hari ni kita nak sampai ke Chumpon. Okay, so let's go. Okey, sekarang kita berada dah lepas daripada gurun. Nampaknya kita punya strategi salah lah. Ingatkan kita masuk yang Ahad ni kereta tak banyak, tapi ni ini semua kereta menuju ke utara ni. Silap-silap dia orang pun semua nak pergi Siam ni, mati kita. Agak-agak bukanlah sebab jauh Siam, tapi agak-agak gokol lah. Depan tu ada road tidak ke sebab jangan jam. Kalau tidak, mati kita. Kalau ini macam nak masuk Siam, kita nak beratur, oi, mati. Nah, yang kita nak apalah kita harapkan supaya kita dapat sampai awal daripada dia. Tak adalah seramai ini nak masuk ke Siam ni. Jam 10.46 kita dah lepas daripada gurun. Tak tahulah apa, sebab saya tak buka Waze. Tak tahulah, mungkin ada accident ke apa kat depan kan. Tapi bukanlah. Dan juga harap-harap diorang ni semua memang nak balik kampung. Janganlah masuk Siam. Kalau macam ini punya beratur, nampak gaya malam ni memang kita tidur patalong je lah kan. Kita tidur patalong, ataupun tengok silap-silap kita tidur danau je. Okey, jom kita tengok apa yang berlaku di depan. Okey, kita dah kembali. So sekarang ni kita dah berada dekat dalam Thailand, alhamdulillah. So sekarang jam pukul 1.21 waktu Malaysia, di Siam 12.30. So tadi urusan pasport agak cepat sebab dia ada lane khas, dan waktu pun dah tengah hari, orang dah jaga tengah hari ni. Cuma tadi bertembung dengan bas lah. Tapi untuk motosikal dia ada lane khas, so cepat lah. So urusan cop pasport tak sampai pun 10 minit. Cuma kali ni urusan custom, itu yang panjang. Dia dekat dengan 40 minit jugalah. Sebab kaunter TTA ditutup. Kita dah buat TTA lah sebelum ni, tapi kaunter TTA tu dia tutup sebab ramai sangat orang. So dia kita terpaksa gunakan kaunter yang biasa. So terpaksa beratur lah. Tapi alhamdulillah selesai, dan tadi kita dah tukar duit. Sorry lah tak sempat nak buat video berkenaan tu.
Tapi hari ini tukaran hari ini adalah 7.47. Di siap tanah 7.48. So disebabkan 0.01 tu kita tukar je dekat tepi tu. Kemudian kita makan tadi, jumpa dengan Faiful kawan kita, dia baru balik daripada Hanyai naik van. So lepas kita makan tadi, cuaca macam nak hujan. So rehat sekejap, jangan tengok. Alhamdulillah lega panas. Cuma kita tengok dalam rain alam tadi, dekat belah-belah dekat dengan Chumphon tu hujan. Macam hujan lebat jugalah. Kita prepare je sekarang ni, memang tak pakai je jaket biasa dulu. Kalau hujan kan kita akan berhenti dan kita akan hujan. So sekarang ni kita berada dekat Sadao lagi. So jam waktu tempatan pukul 12.30. So kita harap kita boleh sampai dekat Chumphon sebelum pukul 7 waktu siap, ataupun sebelum pukul 8 waktu Malaysia lah. Okay, so kita cuba sikit. Kita berhenti review, berhenti solat, berhenti makan lagi sikit-sikit je. Lepas tu kita target kita nak sampai Chumphon juga hari ni. Sebabnya kita tak nak rugi hari. So daripada Chumphon, lepas tu baru kita akan fikirkan kita nak ke Kanchanaburi dan sebagainya. Okey, jom kita layan dulu. Alright, so alhamdulillah kita dah sampai dekat Patalong. Ni Route 41. Tapi hari ni apa, tengok tu ramai gila. Tak tahulah ada apa sini, tapi kebanyakan ni adalah biker-biker Singapore. So mungkin dia orang ni pun dia orang nak pergi ke Thousand Corner kot, sebabnya tengok beg semua gerabak-gerabak ni kan. So ada juga biker-biker Malaysia kat sana. Kita parking kat sini, tepi ni. So cadangnya tak lama ni, nak minum pun rasanya macam tak sesuai sebab dia ramai gila ni. So target kita nak makan je lah, nak semayang je lah, nak solat. Lepas tu kita terus pergi kita terus menuju ke Chumphon lah. Sebabnya tengok ni biker-bikers, ni semua biker-biker Malaysia lah. Ramai gila. So kita solat, lepas tu kita pergi terus naik atas lah, bawa masa. Ini terlalu ramai. Okey, jom kita pergi toilet, kita pergi solat, lepas tu kita ciao. Okey, tadi kita dah berhenti tadi dekat Cowboy 41, Route 41 Patalong Cowboy. Sekarang jam pukul 3.39 petang. Waktu siam 2.40. 2.40 petang. So kita ada lebih kurang 400 kilo lagi kita nak cover sampai ke Chumphon. So kita nak target sampai Chumphon hari ni. So sekarang ni kalau kita tengok minyak kita, sekejap kita check. Minyak kita ada lebih kurang 150 kilo lagi boleh pergi. Kita nak berhenti dekat satu PTT Kasidin ni, dia ada gambar kangaroo tak silap, PTT kangaroo. Kita nak berhenti dulu kat situ sekarang. Lepas tu kita akan sambung. Mungkin kita tak isi minyak lagi, kita akan isi minyak dekat tempat yang kita rasa dah nak habis minyak kita. Sebab sini memang minyak dia jimat sikit lah. Bukanlah minyak jimat, jadi kita boleh pergi jarak lebih sikit. Sebabnya kita bawa slow, kita bawa maintain 12, 13 kan. Mostly jalan Thailand ni sampai ke Chumphon, sampai ke sampai ke Kanchanaburi, dia 2 lorong jenis. Kalau dah tengok dah bagi clear sikit jalan. Jenis je, dia santai je, kita boleh lah speed sikit sebab jalan dia besar kan. Tapi once kita dah naik sampai atas tu, jalan dah 1 lorong, kita tak boleh nak laju lah. So dekat sini sebab itu hari ni kita tak jadi tidur dekat danau. Saya nak sambung tidur, kita nak terus lanjak pergi Chumphon supaya kita boleh jimat satu hari. Kalau ikut plan asal kita nak tidur dekat danau, hari esok baru kita nak gerak daripada danau pergi Chumphon. So kita dah rugi 1 hari dekat situ. Jadi bila kita hari ni kita dah pergi sampai ke Chumphon, so hari seterusnya kita dah boleh gerak daripada Chumphon pergi ke Kanchanaburi. Okay, so kita tengok sekarang pukul 3.41 waktu Malaysia, 2.40 waktu tempatan. So kita insyaAllah lah kita cubalah sampai. Okay, insyaAllah jom kita teruskan perjalanan kita.
Okey, so alhamdulillah jam waktu Malaysia 6.47. Kita dah sampai dekat PTT Kangaroo. Memang petak lah. Apa yang menarik PTT Kangaroo ni? Sebab apa nak berhenti tu, nampak tu? Kangaroo. Dia ada kangaroo babe kat sini. So memang ngam-ngam minyak kita pun dah habis. So apa tu kangaroo tu? Kita nak ambil gambar dengan kangaroo ni. Lepas tu kita isi minyak, lepas tu kita salur lah, sambung. Kalau tidak tak sempat. Sekarang dah pukul berapa dah? Kita target ni kangaroo jom ambil gambar dulu. Okay, so tadi kita dah isi minyak. Jumpa dengan brother-brother tu tadi. Memang selut lah. Dia orang cuti seminggu. Dia orang nak pergi Pattaya. So kita nasihatkan untuk tidur lah. Sebab sekarang jam pun dah pukul 7.30 kan. Kalau dia orang takut penat kan. Ambil gambar malam pun tak nampak apa. So sekarang kita berada dekat Chumphon. Untuk pengetahuan anda, Chumphon ni dia adalah pekan durian. Ni tepi-tepi ni ada gudang-gudang tau. Ni macam ni gudang kan. Gudang-gudang ni ada masa dia memang dia penuh tau dengan durian. Saya tak tahulah, tapi kali ni kosong. Mungkin bukan musim, tapi Thailand ni bukannya ada musim kan durian. Dia main ikut dah je. Tapi mungkin dah petang kan. Hari ni dah gelap. Mungkin dia orang dah bawa keluar semua durian tu. Tapi kalau anda pergi waktu siang, saya pernah pergi. Kalau anda tengok video saya sebelum ni, memang banyak durian tau dekat Chumphon ni. Saya tak tahulah. Nanti saya akan carilah. Nampak tu ada gudang tu kan. Ni semua gudang-gudang ni semua gudang-gudang durian tau. Gudang-gudang di kiri kanan ni, kalau anda tengok, dia memang ada banyak gudang. Tu macam tu kan, gudang tu kan. Tapi dah kosong sebab dah mungkin dah petang. Tapi kalau siang, pagi tengah hari, dia memang banyak durian. Nanti saya cubalah cari apa sejarah ni kan. Tu pun dah kosong lah. Kalau tidak, penuh dengan durian tu. So saya akan cari apa sejarah durian dekat Chumphon ni. Okay, so kita ada lebih kurang dalam 60 kilo lagi nak sampai ke Retro Box Hotel. Hotel kita di Chumphon. Jam sekarang pun kalau ikutkan waktu siang baru 6.30. Tapi waktu kita dah 7.30 lah. Dah maghrib dah. So tak elok, kita nak cuba sampai. Dan kita akan rehat lah malam ni. So kita cover sampai Chumphon ni, kita dah jimat sehari dah. Okay, jom kita teruskan perjalanan. Sampai kan saya akan update tengok hotel kita macam mana. Dan kemudian kita akan cari makan tempat makan yang famous lah juga, iaitu Farida Halal Roti. Okay, let's go. Ya, alhamdulillah, inilah rupa hotel kita, bilik kita, Retro Box Hotel. Okey lah, tak adalah kecil sangat. Ada ruang untuk semayang, ada katil, di situ dia punya toilet. Toilet dia pun agak luas, katil dia pun agak luas. So plug dia dekat situ. So ni memang sepas sikit lah seluar bag. Dan yang best sekali, ni dia. Ni kita buka, automatic dia ada dekat kolam. Nampak? So kolam ni buka sampai pukul 9 malam. Tapi kita tak pergilah kolam ni kan malam ni. So buka apa saja je ambil bilik ni. Try tengok macam mana bilik ni. Tapi untuk malam ni tak adalah. So sekarang ni kita nak keluar, kita nak pergi makan. Apa nama? Dekat Farida Halal, Farida Cha. Ni famous lah dekat sini, Farida Cha Roti tu kan. So tu adalah tempat makan yang famous di Chumphon, selalu diwar-warkan. So jom sambil kita nak keluar, kita tengok lah tempat apa nama bilik kita, apa sekitar hotel ni lah. Jom. Ya, fotografi penjepun ni je. Dan kita ambil kad dia. Jom. Kalau gejek dia tinggal dulu lah. Baiklah, kita lapar sebabnya hari ni baru sekali makan. Memang lapar sangat. So tadi kita kebetulan kita serempak dengan ada satu geng group bikers juga. Maksudnya bikers yang pilihan bikers lah, dia orang bawa. Ni motor dia orang. Dia orang bawa wife. Saya solo. Jom kita tengok kat mana kedai dia. Dia orang kata dekat sini je. Tu hotel. Jalan memang betul-betul depan hotel. Jalan kaki terus sampai tu kedai dia. So ni adalah pekan Chumphon. Sana ada 7E. Tempat lain ada 7E. So kita makan dulu.
Ni kedai dia. Tak adalah tulis Farida, tapi nampak orang Melayu ni kan. So ni kedai dia, Farida Halal Roti. Jom kita masuk tengok. Alright, so malam ni kita makan dekat Farida Cha Roti. So ni adalah, tak tahu, menu dia banyak sangat tadi. So saya tanya apa yang best, dia kata nasi dengan tom yum. Tapi dia macam-macam lah menu dia. Saya tengok nasi kamok ada, nasi roti tisu ada, macam-macam. So yang ini kita order roti Farida. Roti Farida ni dia kata roti campuran buah-buahan. Nampak ni, ada buah apa ni, rasa macam buah jeruk je ni, macam buah rambutan yang yang kejal kan sekejap. Ni kata dalam ni ada taruh jagung. Nampak ni, taruh jagung bisnis. Apa rasa dia ni tak, tapi tak berapa nak sedap lah. Bismillah. Tawar, rasa dia tawar. Panas. Tak ada rasa apa. Rasa roti canai kosong. Tapi kat tepi ni dia ada sediakan susu dengan gula. So mungkin dia suruh makan dengan susu. So apa lagi, kita try makan dengan susu. Ni susu ni kita bubuh sikit kat sini. Macam ni kot. Bagi ada rasa manis sikit kan. Kalau tidak tawar. Lepas tu kita makan. Kalau tahu susu ni apa benda pun sedap kan. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry, kita pasal tiup panas. Bismillahirrahmanirrahim. So pada saya tak apa sedap lah. Bukan tak apa sedap, tak kena kan tekak. So air ni kita ambil air ice lemon with honey. Air dia okey. Cuma honey dia tu banyak sangat. Okay, so roti ni pada saya tak kena lah dengan tekak. Walaupun dah taruh susu, tapi dia still dia tak boleh makan kosong lah. Kalau makan kosong mungkin tak rasa apa. Okay, jom makan. Kita tunggu nasi dengan tom yum pula. Okay, so kita punya makanan dah sampai. Kita punya makanan dah sampai. So yang kita order tadi nasi putih, tom yum campur dengan telur dadah. So kalau anda tengok sini, nasi putih dia biasa, tom yum campur dia ni. So bila kita pergi Thailand, the best thing about dia punya makanan adalah dia, tengok kalau tom yum campur dia, tengok sotongnya sebenar-benar sotong. Tengok gedabak sotong lah, nampak ni, nampak ni. Kalau yalah, bukan buruk kat negara sendiri, tapi kalau kita kat Malaysia ni tak dapat tom yum macam ni. Kadang-kadang harga dia yang ini rasa 80 baht lebih kurang dalam RM10. Anda kalau nak dapat macam ni, anda pergi dekat kedai Aroy, kedai Thailand yang famous kat KL tu, nak dapat macam ni pun harga dekat RM20 tau. Ini dalam RM10. Kalau kita pergi ke kedai tom yum biasa pula, udangnya tak nampak, sotong pun tak nampak. Jadi mungkinlah itulah sebab orang beralih ke mana, ke Thailand untuk makan. So jom kita try tengok dia punya makanan nampak tak? Okay, so kita rasa tom yum ni dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. So saya terpaksa tiup sikit lah, panas. Ini betul-betul pedas. Memang rasa rempah dia, rasa masam dia, rasa dia punya awas-awas ni lah. Okay, nampak ni sotong.
Ni cendawan. Ni boleh try buah nasi. Jadi saya minta tak nak pedas sebab saya kalau pedas dan panas ni kan saya nampak ni. 1 ekor udang, 2 ekor udang, kemudian sotong. Ambil kau. Macam mana lah orang Malaysia tak lari pergi ke Thailand. Nampak ni. Sotong tebal, besar. Nampak. Uish. Ini saya letak sini. Nampak. Gemuk-gemuk udangnya. Udang dan sotongnya gemuk. Macam mana lah orang tak lari. Jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada telur dadah, ada timun dan ada Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita rasa sikit Nah, beras dia tu saya cakap lah, beras siam ni memang specialnya adalah lembut dan juga dia banyak kanji. Sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry, siap lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa sotong dia Yalah, sotong ni besar, tebal. Nampaklah sotong ni berbanding dengan kita kan. Bismillahirrahmanirrahim. Telur dadah dia pun besar. Tapi telur dadah ni saya tak tahu berapa harga dia. Kita tengok Okey lah. Jom kita teruskan makan. Nanti saya tengok harga dia berapa pula